Hai, sejang dah ni. Mari dok Adi ni. Ke buas saja? Hai, kalau ikut sejarah ia bukan jenis nipu ni. Adik kacang ni dulu, sedaplah cakap. Kacang semua. Ni lepas nikah, banyak kena lock. Dia WhatsApp dah ke hamba tadi? Tak tahulah. Atas motor ke, atas katil. Jolok ke? Dengar boleh. Percaya jangan. Pada dengar dia buah, baik kecek dengan dinding. Janganlah macam tu, sahabat gua tu. Kalau janji, mesti sampai. Hai, sekilo aku terbatuk-batuk dah. Borak rancak nampak. Pasal mu lah Adi. Wang, ambil dia ke Adi? Amba je, bukan jenis tinggal sang je. Tapi, sejam juga kena jeruk tadi. Aku kan bodoh keset dia. Adik kacau mesti siapa punya. Hai, dah kena lock kan ini ni? Kagak oleh apa? Meleh lok-lok. Ni adik kacang lah, bukan adik kencing. Takkan mana ada perempuan berani lock gua. Kan gua dah cakap, sahabat gua ni anak jantan. Kalau kerbau, tanduk dia paling besar. Kecek saja. Jolok ke? Dah malam apa tak dubik? Malam tadi. Cherry berry mo. Cik baby. Adi kacang, pergi mana? Sayang. Pergi mana lagi sayang? Pakai baju Melayu ni. Pergi masjid lah. Dengar ceramah. Masjid lagi? Ha. Lah, kata malam tadi last. Ni ceramah lagi sekali. Patutnya malam tadi lah sayang. Tapi Ustaz Iwan Idris tu jemaah suka sangat dengan dia. Dia tambah satu hari lagi sayang. Ya. Oh, nak pula malam ni dia punya tajuk suami yang bertanggungjawab. Bagus kan? Itu yang saya nak pergi ni sayang. Sesuai. Okeylah, pergilah. Nanti jangan lupa cerita tau apa yang Ustaz tu cakap daripada awal sampai akhir. Tak nak awal je. Yelah nanti saya beritahu awak. Saya balik je, saya terus cerita kat awak apa yang cakap. Okay. Saya beritahu ya. Awak motor elok-elok tau. Yelah, tak risau. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasib kau lah, Ustaz Iwan Idris. Tak apa, nanti aku minta maaf dengan dia. Janji dapat keluar. Mahal pula ni. Tak sabarlah budak-budak ni. Astaghfirullahalazim. Sayang! Jangan rebus karbonator tu, sayang! Sayang! Ya, alah karbonator aku. Lepas 2 jam lagi gua sambung. Sampailah ke subuh. Beri mo. Bagian ni tak boleh percaya. Tu, kita jangan buruk sangka pada saing. Kita kena percaya ke saing. Kalau ikut sejarah perangai dia ni, memang jarang sakit perut gini. Cakap molek ni. Jangan nak nipu gitu. Tapi betul, perut dia memang tak cantik. Salah makan, membuang. Ambo tetap tak percaya. Bukan apa. Hari tu, dia masuk dalam lah kawe, dia joy bagai kepala kandai kawe. Lepas tu lagu mana? Abang. Begak dah. Bukan Joy. Hari tu... Item seterusnya, bagai kepala kandai. Mari dengan warna pink putih. Tak, Skoda tu buat live. Bertadispan masih ada, siap. Bang apa? Okey, yang mana Bang kata? baik ni. Pala kandai? Harga lock Pala kandai?
Ui, baik ni. Beli? Beli Beli. Okey, kita tengok. Cakap kat dia, adik kacang lock. Adik kacang lock. Sekarang je aku transfer jap. Adi kacang lok. Adi kacang lok barang Eh? kepala kandai. Asal tak Terima boleh? kasih Adi kacang lok sio. Adik kacang tak ada PT? Takkanlah aku tak ada duit. Engkau ni... mana pula pergi duit aku ni? Semalam saya beli set sofa baru tu. Dan nak raya kan, kenalah beli baru. Asal tak cakap? Besar tak cakap? Kenapa saya nak kena cakap? Ha? Tak boleh, saya tak cakap. Awak nak beli apa? Tak cukup nak beli helmet ni. 5 pasang kasut dengan jaket tak banyak dekat dalam almari tu. Sekarang ni saya pula nak kena cakap dengan awak kenapa saya beli set sofa ni. Sayang, jangan tekan-tekan. Tak, maksud saya tu, saya memang nak beli sofa baru untuk awak yang Continental tu. Lepas tu saya ingat, langsir ni pun kita patut tukar kan? Colour dia tu kena tukar lah. Meja makan. Kita tukar jugalah nanti Janji? Janji? Okey. Aku pula yang kena bising beli sofa lah apalah. Aku beli macam-macam tak pula. Adik kacang takut bin ni? Aku takut bini? Memang taklah. Itu kalau aku marah tu menangis tak berlagu tau. Malas je aku ni. Engkau pun sama, Man. Engkau lah punca segalanya. Ini helmet dekat sini yang menyemak aje. Kau berdua ni sama je kan? Pasal dah hati nak mengata aku pula. Bekeng di. Kau apa kena marah dengan bini aku? Tu ke tu? Ni kau rimal. Ya, kot. Bukan apa. Gua ni kesian kat Nurul. Jadi gua belilah set sofa untuk dia. Nak raya kan? Belilah jiwa sikit. Alah, setakat helmet. Harga 50k pun gua mesti belilah. Hai, kalau ikut sejarah memang dah hulukan orang lain dulu. Hang percaya? Mu ni, pacerah sejarah. Hadi, malam ni, kau nak cerita? Malah ni. Kalau dak mari juga, kira mak sembang saja Mudi. Saya kat kelipat. Buang-buang je lah nama kacang tu. Malam ni gentle, kasih sampai tengok. Adi, kalau mu tak mari malam ni, aku tukar namamu. Adi takut bini. Hai. Ini malam gua mesti sampailah. Kalau ikut sejarah Alah, tak habis-habis jaga. Assalamualaikum. Saya balik ni. Waalaikumsalam, sayangku. Tada! Cakap juga rasa kegemaran saya. Bukan 3 rasa, sayang. 4 rasa. Apa rasa? 1 rasa lagi, Ha? kasih sayang suami terhadap isteri. Sayang, cuba duduk. Jap. Bukan birthday. Bukan juga anniversary. Tapi beli jiwa. Nak apa? Tak ada apa-apalah. Tak nak apa-apa pun lah. Salah ke seorang suami misali nak mengembirakan hati seorang isteri? Apa awak ingat mak rempit ni semua tak hati nak beli jiwa isteri ke? Mat rempit? Kau ni tak lain, tak bukan. Kau nak racing kan? Ya. Tak sayang. Astaghfirullahalazim. Taklah. Apalah awak ni fikir bukan-bukan. Macam ni sayang. Malam ni sebenarnya budak daripada Kuantan, Johor, Perak semua datang.
Jadi malam ni macam nak lepak tu lebih sikit je. Ha. Cakap 4 rasa ni sayang, sedap. Lulus. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Uish. Tapi kalau kau racing, kau siap. Faham? Faham. Takkanlah racing pula. Janganlah fikir bukan-bukan. Penipu! Kau balik sekarang! Okey. Balik. Janji punya janji, awak tipu juga kan? Awak nak jadi apa ni? Ha? Alah, biasalah yang. Saya ni mak motor kan. Awak kahwin dengan saya pun memang saya mak motor. Apa yang peliknya? Bukan nak menipu awak pun. Saya malas nak dengar awak bebel. Malu saya tahu. Nipu awak satu hal, nipu kawan-kawan lagi. Ni hobi je yang. Bukan saya bisik perempuan lain pun. Ya, saya tahu. Tapi awak pun tahu kan, keadaan kita ni dah lain dah. Awak tu bukan muda lagi, nak berlumba pelbagai tu semua dah boleh berhenti dah. Nak melepak saya tak ada masalah, saya okey. Cuma awak kena fikir, tak lama lagi, kita ni akan jadi bertiga. Bertiga? Saya mengandung ke sayang? Sayalah yang mengandung. Awak pun mengandung? Jadi berempat lah sayang? Ah, janganlah main-main. Okey, sorry. Saya minta maaf, okey? Kalau awak tak ada, takkanlah saya nak jaga dia seorang-seorang. Okey, saya minta maaf. Saya ni terlampau ikut sangat dengan hati muda. Saya faham. Cuma satu je yang saya pelik. Kenapa nak kena sorok Ajaklah saya sekali. Saya pun teringin juga nak pergi RZ members tu. Situ kan event orang ramai. Bukan untuk mak motor je. Family semua boleh pergi. Ajaklah saya. Awak lupa ke? Saya ni pun bekas minat rempit. Saya Nurul Itik ni. Takkanlah saya lupa kuek-kuek tu kan? Ingat pun. Boleh sayang. Nanti kita bisa sama, okey? Kita kasih luncur. Janji? Janji. Okey.